Wah, besar juga beg dia. Sel. Bagus Saja. Rating dia 0.8 M. Output dia 21 volt. Current dia 1.5 M. Made in China. Okey, ni charger dia tadi. 3 pin tak ada sini. Panjang dalam 1 meter. Ni lah. Ada charging indicator Okey, ni semua orang dah tahu lah. Kita try tengok. Okey, ni bateri. Flashlight. Okey. Ada klik Okey. On. Okey, charging merah. Dia menyala je, tak ada klik. Okey, ni ada. Tanzu. Ada screen digital Bateri Makita style. Trigger macam ada spring dalam. Ni adapter dia. Uncung dia. Okey, hitam, cantik. Okey, ni pipe dia ni saya dah pasang lah. Di sebelah yang ni lah. Adapter untuk ni. Ni boleh guna untuk botol kecil tu. Ni dia punya lunch dia. Ada banyak mata 6 dalam 1 katanya. Okey, semua cantik. 6 bateri. Okey, ada delay tu 21,700, capacity dia 6,000 mAh. Output dia 3C. Katanya ada 10 sel. Kita tengok dalam ni macam mana. Ini dia punya pin dia. Mana dia tarik lah, tali tu positif negatif. ZJ 2 26 1. Ni kemungkinan tahun 26 bulan 1 lah. Keluaran 2 ke 3C maknanya C rate apa rate untuk bateri ni 3C. Okey, kita boleh tengok tepi dia. Okey, nampak tu ada 4 MOSFET. Yang ni yang mengawal ni lah, current masuk. Ni IC dia. Ini balancing, ada diode, gambar diode ni. Ni balancing punya circuit lah. Ni dia punya ni label dia, sebelah tengok. YB5S MT 21700. Okey. 25802 ZC. Okey. Boleh tengok dia dah pakai nickel plating punya ni. Buka tengok jap. Dia tak pakai wire dia dah pakai solder. Boleh tengok tu. Macam mana dia orang spot welding. Ni dalam kilang macam ni spot welding dia orang Okay, kita boleh nampak insulator ring tu. Warna hitam Kita tekan kalau warna hitam yang premium tapi tak tahulah. Bukan yang budgetnya. Tapi tak tahu, mungkin penghilang boleh tukar casing dia, mungkin boleh letak insulator ring baru. Okey, ni dia punya solder dia orang. Okey, boleh lah. Dia buat banyak dia bukan buat sikit-sikit macam kita. Jadi kalau kita buat, kita mesti hati punya lagi cantik lah. Yang ini kilapnya. Okey, saya tengok board ni tak ada resin, tak ada apa. Ni screen dia. Ni LED. Okey, LED ada 4, ada delay. Okey. Okey, bateri dia jenis ni saya tengok label tadi. INR 21700, 3000 mAh lah. Dia punya watt hour, power dia 11.1 watt hour. Okey. Tak ada brand color kuning ni lah. Dia ada 10 lah. Macam dia cakap. 10 sen. 21700 21700 saiz ni lah. Diameter bateri ni baru ni. Yang dah ajak dalam bateri cordless generic sekarang Okey, board pun dah tak pakai campur wire je, dah pakai nickel plating. Solder dengan board. Okey, ni dah ada pin dia, charger yang lama punya tu. Pin dia. Pipe dia sini. Okay, ni filter dia. Kita masuk dalam tong ni. Dia tak boleh ada angin dalam water jet lah. Okey, kelemahan dia satu saya tengok dia tak ada safety switch Kalau kita tekan kat tadi sebab water jet tak boleh jalan kosong nanti dia punya pump dia boleh rosak. Sebab dia pump dalam dia plastik. Dia punya silinder besi. Tapi boleh rosak dia punya pelanti plastik tu. Jadi kena hati-hati lah yang pegang sini. Okey, jadi kita dah cocok tadi tu. Kita kena priming dia lah. Okey, display akan menyala Ini bateri indicator 99% lah. Kena jalan kosong dulu lah. Dia nak sedut air tu, kita ambil masa dalam 10 saat macam tu. Kita tengok macam mana. Okey, tak sampai 10 saat
Okay, ni pancoran dia. Okay, 40 shower. Okay, setakat ni tak ada apa bocor. Bateri pun 99. Okay, tengok saiz bateri kalau besar kita rasa berat lah. Kalau saiz ni saya rasa okey kot, manageable. Kena pegang dua tangan lah, tapi satu tangan pun masih boleh. Okay, trigger dia stapler kita boleh peluk macam drill lah. Okay, setakat ni okey. Tak ada bocor. Sini pun okey. Walaupun tak ada air keluar air semua okey lah. Okey. Engam kan ni. Kecil. Sesuai lah dengan kuasa dia, power dia. Pakai bateri ni. Okay, dia boleh letak macam ni tak jatuh lah. Sebab bateri berat kan. Okay, ni kita boleh adjust. Nak pakai 40. 40 boleh. 45. 15. Okay, kosong tajam. Ni shower. Ni macam spiral ataupun macam tornado lah. 40. Okay. Saya biasa pakai water jet. Paling cantik 15. Okay, 15 paling cantik lah. Untuk cuci apa-apa, kereta tu, lantai, dinding. Okay, kalau saya ingat jadi pun okey. Okay, masa buka kena pastikan air kat dalam kosong kan. Release sikit. Okay, apa saya perasan tadi lepas kita guna, kita akan rasa swarm kat sini bahagian sini lah. Kat handle tak ada, dekat sini. Masa pegang tu, dia rasa panas kat sini. Kat bateri tak ada rasa apa-apa And then dah guna dalam tak sampai berapa minit tadi, test tadi. Bateri tak gerak lah. Okay. Belakang pun ada display dia. 1% je. 99 lagi. Okay, ni barang dalam kotak lah. Okay, semua ada tempat ni Yang pipe putih ni kena lipat kecil sikit lah, gulung kecil sikit. Lepas tu biar pipe dia keluar ni, senang nak tarik kan. Okay, itu sajalah. Dan semua tempat semua kemas semua ada tempat dia, botol, charger, tempat bateri. Okay, sini lah susunan dia depan sini. Okay, pinggam bateri dia. Saya dah test dia tak macam ni okey. Macam ni tak kena, dia susah nak tutup. Nanti belaga dengan atas ni. Yang ni belas. Okey. Charger macam ni. Saya semua dah start, ngam. Okey. Okey, dia punya lock ni jenis pressure punya pressure clip. Plastik lah. Ni sama plastik. Kotak dia, saya tengok sama dengan kilat lah. Yang saya dulu ada beli kilat. Sama, pattern. Cuma kilat kecil sikit. Tapi bagus lah. Ada bag, memudahkan kita bawa ke mana-mana. Bawa dalam kereta. Motor tak boleh lah. Okay. Okay, ni nampak bahagian halaman ni Ni sebelah dia. Okay, ni dalaman motor dia lah. Okay, saya ambil video ni lah supaya saya boleh tengok lah. Nanti kita nak repair, tukar washer ke, nak tukar plunger ni. Ini boleh plunger sama macam dalam water jet kaca, tapi dia ada satu je. Ni pada main pipe lah. Air masuk, dia akan lalu plunger ni. Plunger ni akan kompres air. Bila kita tekan trigger, dia akan keluar air laju lah kat sini. Keluar ke pipe sini macam ni lah. Okay, ni besi dia tak pakai brass lah ataupun tembaga. Jadi tak pasti nanti karat ke apa. Mungkin kita tak boleh tinggal air lah dalam ni, ataupun kena air yang bersih lah. Boleh tak karat dalam. Tak ada minyak ke apa, dia water pump dia kering ni Ni dia punya motor dia. Dia ada grease yang bersambung dengan ni lah, gear ni. Ni gear dia. Planetary gear ada 3. Sambung dengan motor ni lah. Motor brushless Ada tulis apa? Ada tulis 1/7 ke apa.
Tu controller dia. Ni display, digital display dia. Ni board dia. Switch. Switch dia okey ada cover getah. Tu ada capacitor. Saiz dia plastik lah, cuma dia tak pakai. Biasa kalau impact wrench tu pakai ni pakai aluminium yang ni. Ada tarik XY 30/6 25 XCJ. Dia tak guna casing aluminium lah, ni plastik plastik tebal lah. Okey, 470 microfarad dia punya capacitor. Dia nama Kianhe FA02 151 WEK 36 volt DC 15 ampere. Okey, ada getah tadi lah. Motor tak ada description apa-apa motor brushless lah. Ada 3 wayar tu turun ke board dia. Okey, simple. Wayar dia pun biasa punya, tak tebal ni. Okey, ni tadi dia punya water pump assembly dia. Okey, pump zoom. Ni casing plastik lah, plastik ABS Okey, dalam semua ada dia punya tempat dia lah, ada compartment dia semua. Buat molding ni kemas okey lah. Tak ada skru hilang ataupun tercabut ni belah kiri punya. Okey, ni assembly dia, water pump assembly, right, left. Ni dia punya ni lah tadi.